Aku ambil luar aku. Dalam Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Nah, masuk. Okey ayo. Boleh pahit yo, golek tu. Hai. Ada. Rekod tu. Rekod. Hari ni kita scaffolding overboard. Hari ni apa buat? Untuk apa hari ni? Ha? Untuk Hari ni untuk apa? orang tunggu je dah. Turun lah, jom. Dah aku senang apa? Turunlah. Ada double tak nak turun. Satu-satu turun lah. Siap ni tidur lah. Ambil sarul. Dia. Baik pak. Udah lalang ah. Dua dah. Dah murah. Masuk dalam ni. Lalang dah. Ni baik apa? 5 tau. 3-2. Baru, kau dah berjumpa tak? Dah. Berjumpa. Dah buat lagi. Berat menyapa. Patah. Ya. Aku kejap. Okey bro. Jagi. Bayar apa? 4. Kejap. Tak bawah kan? Try letak kat Syamil, kat Faizal. Mulalah. 4 1.5. Tapi aku tak ada klem, bagi luar. Berat ni kan berat dia tu. Zah. Baik dah. Tahan. Ya, tak ada. Silang. Pergi kat mic dulu lah. Aku pula. Ni bagi kat aku. Ni macam mana ni? Tolak sana dulu. Pulau ujung pula. Ada lagi. Mic, lepas mic. Sana sikit. Dari luar kah? Tak nak masuk dulu, tak boleh keluar ni. Belah bawah. Tarik. Mana boleh? Sikit ni. Ya. Mari sini. Mak, jangan lepas tarik kamu. Mak tarik ke? Tarik. Pegang Ya. Roll. Aku bijak, aku punya pulang ni. Berat weh. Oh, okey. Sebarang naik atas. Gigi. Dah, ya setengah. Dua setengah. Dah. Lepas setengah kan? Ni klem mati ni, klem habis lah. Tahu dah. Lelak lah ni. Terbabah ni. Kalau dah jam tu dah setengah. Ha. 2.5 dia tidurnya tu tiba-tiba sedap kau tak? Dia macam sedap. Oh. Ni je. Sebab kita berdiri atas ni. Ni kalau dapat lock ikat ni. Ya je ni. Letak bodoh-bodoh. Buat yang kat lah. Ada orang dekat dalam ni. Tapi kalau orang, iman orang. Okey, alhamdulillah scaffolding dah siap, overboard. So sekarang ni dah green tag dah. So kita gerak lah.
Okay guys. Ni bulan puasa. So kru kita dah tak larat dah ni. Okay. Sekarang pukul 3:30. So kita ambil masa untuk siapkan scaffold ni dalam 6 jam. Tak sampai pun sebenarnya, tapi sebabkan puasa, so kita control pace lah sampai ke petang. Okay. Yang apa ni, kita perah sikit dekat mic lah. Terima kasih mic. Sentiasa the best worker. Okay. Dalam team ni kita ada 6 orang. Semuanya competent. Semuanya ada level. Boleh turun dropper. Alhamdulillah, syukur. Okay. So now kita nak survey job untuk esok, supaya esok tak huru-hara. Nak prepare permit malam ni, untuk esok terus jalan. Okay. Nice.